Assalamualaikum dan salam sejahtera. Fokus laporan berita kita pada kali ini tertumpu kepada perkembangan terkini program Sumbangan Tunai Rahmah atau STR bagi fasa ketiga. Pengumuman ini amat penting bagi jutaan rakyat Malaysia khususnya dalam memahami status kelayakan serta jangkaan tempoh pembayaran bantuan tersebut. Kerajaan dijangka menyaksikan peningkatan ketara dalam jumlah penerima bagi fasa kali ini hasil daripada proses permohonan baharu dan pengemaskinian maklumat yang telah dijalankan secara menyeluruh. Perubahan paling utama dalam pelaksanaan STR fasa ketiga ini ialah pertambahan jumlah penerima yang signifikan. Peningkatan ini berpunca daripada integrasi antara data penerima sedia ada dengan pemohon baharu yang telah diluluskan. Selain itu, proses pengemaskinian status perkahwinan turut menjadi faktor penyumbang utama kepada perubahan kategori bantuan. Ramai individu yang sebelum ini berada dalam kategori bujang telah beralih kepada kategori isi rumah setelah melaporkan status perkahwinan terkini mereka. Langkah ini memastikan agihan bantuan adalah lebih tepat dan relevan dengan tanggungjawab kewangan semasa rakyat. Kesan daripada pelaksanaan ini bakal memberikan kelegaan kepada lebih banyak keluarga yang kini layak menerima jumlah bantuan yang lebih tinggi berbanding kategori sebelumnya. Dari segi kelayakan, terdapat dua kategori utama yang perlu difahami oleh orang awam. Pertama ialah penerima sedia ada yang telah menerima bantuan pada fasa 1 dan 2. Kumpulan ini tidak perlu bimbang kerana mereka tidak akan dikeluarkan daripada sistem dan akan terus menerima pembayaran secara automatik selagi memenuhi kriteria pendapatan. Kriteria pendapatan yang ditetapkan adalah tidak melebihi RM5,000 sebulan bagi kategori isi rumah dan warga emas, manakala bagi kategori bujang, had pendapatan mestilah tidak melebihi RM2,500 sebulan. Kategori kedua melibatkan pemohon baharu serta individu yang berjaya dalam rayuan, termasuk golongan bujang yang baru mendaftar. Penting untuk dijelaskan bahawa bantuan ini bersifat inklusif bagi mereka yang layak di bawah garis pendapatan tersebut, berbeza dengan skim bantuan tertentu yang mungkin mempunyai kriteria penapisan yang lebih ketat melalui sistem IKASI. Bagi tindakan yang perlu diambil, penerima sedia ada tidak perlu melakukan sebarang permohonan baharu. Walau bagaimanapun, orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa memantau status mereka melalui portal rasmi MySTR secara berkala. Sebarang pengumuman rasmi mengenai perubahan mendadak atau pemberian awal hanya akan dikeluarkan melalui kenyataan media rasmi atau ucapan khas daripada Perdana Menteri. Buat masa ini, semua data sedang diproses berdasarkan maklumat terkini yang telah dihantar oleh pemohon semasa tempoh pembukaan permohonan dan kemaskini yang lalu. Menyentuh mengenai tarikh pembayaran, orang awam perlu mengambil maklum bahawa tiada pembayaran STR fasa ketiga akan dilakukan pada bulan Mei. Walaupun terdapat sambutan perayaan seperti Hari Raya Haji, Pesta Keamatan dan Hari Gawai, jadual pembayaran tetap tidak berubah. Tarikh pembayaran paling awal dijangka akan dilaksanakan pada hujung bulan Julai. Kelewatan ini adalah bagi memberi ruang kepada pihak berkuasa melengkapkan proses semangat permohonan baharu dan data kemaskini bagi memastikan tiada golongan tercicir. Sebagai rumusan, penerima STR sedia ada disahkan kekal dalam sistem manakala bilangan penerima fasa ketiga akan meningkat menerusi kelulusan permohonan baharu. Rakyat diingatkan untuk menguruskan kewangan dengan bijak sementara menanti pembayaran pada hujung Julai depan. Pastikan anda menyemak portal rasmi MySTR untuk status terkini dan hanya merujuk kepada sumber sahih bagi mengelakkan kekeliruan.